kata saya bertuah, cantik, cikgu suka saya, ramai budak lelaki minat. Tapi diorang tak tahu, itu jugalah punca saya dibenci. Saya tak pernah minta untuk jadi perhatian, tapi saya dihukum hanya kerana saya wujud. Mereka panggil saya perempuan murah, gatal, perosak, conteng loka saya dengan kata-kata jijik, edit gambar saya, tuduh saya pelacur. Semua tu kerana saya disukai. Saya kena pulau. Saya tak ada kawan. Saya makan sorang-sorang. Nak masuk kelas pun takut. Kadang-kadang saya rasa macam nak toreh je muka saya, biar jadi buruk, supaya orang tak pandang saya lagi. Mesti dia orang dah tak buli saya lagi. Pernah satu malam tu, saya rasa macam nak bunuh diri je. Saya hantar mesej terakhir pada kakak saya. Kak, cantik ni, rupanya satu sumpahan. Rupanya, pada malam tu, kakak terus buat laporan polis. Mereka tak marah pun saya, mereka dengar, siasat dan jaga saya dengan baik. Saya rasa inilah kali pertama saya dilindungi. Saya Aina. Saya selamat. Jika anda dibuli, jangan takut untuk bersuara. Kerana keluarga, cikgu dan PDRM bersama kita. Selepas tragedi seorang gadis yang bunuh diri kerana mangsa cyberbullying, dia disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil. Dan itu mendorong kita bawa ke Dewan ini pinda 507 B, C, D, E, F, G. PDRM menerusi Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ataupun JPJKK akan lebih berdedikasi dan efisien mendekati golongan ini secara inklusif bersama pihak sekolah dan ibu bapa. KPM menegaskan bahawa audit keselamatan akan diteruskan di semua sekolah berasrama seluruh negara bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan murid, guru serta seluruh warga sekolah terpelihara. 4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan di Sungai Petani Kedah bulan lalu dihadapkan ke mahkamah pagi tadi. 5 remaja perempuan yang disyaki terbabit dalam kes buli Zara Karina Mahadakwa di mahkamah. Seorang pelajar perempuan menjadi mangsa buli.